So saya yakin dan percaya tuan-tuan dan perempuan datang ni hari sebab dah belenggu, dah terlampau takut dengan Along. Setuju tak? Ke okey je dengan Along? Ikut syariah apa something. Dah bayar 20 tahun. Satu orang Along. Yang awal tu tak ingat apa? Yang sebelum ni ada. Akak macam tu akan dulu niaga tudung. Lepas tu dia kat Facebook kan ada yang macam pinjaman semua. Okay, kata dalam Facebook kata akan lulus 50 tapi sebelum nak dapatkan duit tu minta bayar sikit-sikit kata duit. Tak, siapa bayar? Akak bayar ke dia bayar kan ni? Akak ini yang lain. Yalah, yang boleh masuk dalam situs tu. Okey, yang ni Along lain ni. Ni lain. Yang ni dia kata akak dah bayar, dia kata akak dapat pinjaman tu. Tapi pinjaman RM50,000 tu tak dapat lagi. Cuma dia kata minta bayar guaman RM1,000 sampai ke RM8,000 akak dah bayar. Sedar kenapa aku bayar duit dekat dia ni. So, lepas tu akak dah terguna duit modal untuk tudung dengan nak declare dekat custom. So dia tiba ada satu orang datang offer, WhatsApp lah, nak buat pinjaman tak RM10,000. Dan mana 3 orang Along ni? 2 lah. 2, tapi yang datang seorang dia? Itu pinjaman tak terima. Yang itu offer pinjaman tak wujud, tak dapat. Tak dapat. Maksudnya sekarang ni akak dah bayar kepada orang tu RM8,000. Tiba-tiba ada offer. Faham. 10. Lepas tu benda tu akak cakap kenapa bayar, okey. Lepas tu dah pinjaman dah ke RM10,000 ni, okey. Akak settle. Lepas tu datang lagi seorang, dia macam ugut-ugut pergi ke Dawani ke mana akak buat report polis. Bawa lah semua statement akak dah bayar dah semua ni. Tapi IO tu kata apa polis? Kata waktu tapi akak ada listing, ada simpan satu pendrive semua akak dah. Tapi dah lama kan, tak tahu pendrive tu ada lagi ke tak. Cuma aku yang akak ingat IO tu kata kalau akak dah hutang, akak kena bayar lah. Itu ayat dia IO tu. So 50 orang ni total semua tuntutan berapa ribu? Yang saya dah bayar, semua banyak saya bayar. Semua berapa? Yang 3 million dan sekarang ni paper dalam 3 bulan, 4 bulan itulah. 3-4 ribu ya? 4 ribu. Ada timur hutan tak? Apa hutan? Saya lawat je. Oh, hendak. Sebenarnya hendak. Label kata-kata apa ni? Dari 10. Aku tu tak ada habis, saya tak nak bayar dah. Habis comel tak? Dia anak ke, bini ke? Dia dah tahu kamu. Dah bayar kan? So, taklah takut lah. Takut dia kacau nak bini je lah. Yalah, dia takut dengan pinjaman awal Along berapa ribu? Awal-awal dia Yang first kali awak mohon tu? 1,000 dalam bulan 3-4 je. 1,000? Dapat katakan berapa ratus? 700. Jumpa kat mana dia? Jumpa saya time tu ada masalah kewangan sikit. Saya tengah nak try untuk apply loan. Saya carilah dekat online. Time tu kat TikTok kot saya jumpa. Lepas tu saya message dia, dia ada minta lah detail-detail macam bank ke apa, agensi apa semua minta kan. Dia minta detail, payslip, bank statement apa semua. Lepas tu dia cakap loan boleh, time tu dia cakap loan lepas company diorang bagi lepas loan 1,000 tapi lepas tolak semua dapat 700. Tolak apa entah. Lepas tu dapat 700 dia cakap. Lepas tu dia cakap nanti lepas nanti bayar balik, bayar 1,000. Lepas dah bayar tu diorang akan upkan lagi benda tu. Yang first tu saya dah bayar habis. Mana dia buat macam credit score ni? Okey. Yang first tu saya dah bayar habis. Lepas tu dalam bulan 2 bulan sebelum ni, time tu saya ada saya baru pindah rumah. Time tu nak pakai duit. Lepas tu time tu ada juga orang yang message macam dia nak duit untuk rolling tak, nak duit untuk rolling tak. Lepas tu saya pun time tu nak pakai duit, memang dah tak ada duit, kosong langsung. Kosong terus sebab nak susu anak semua nak kena beli. Lepas saya pun minta lah duit. Saya pun tanyalah. Lepas tu time tu dah ada offer, dia bagi loan 2,000, dapat kat tangan 1,400. Okey. So sekarang ni dah overlap berapa ramai Along dah? 11. Oh, 11. Saya sekali dengan tambah bini 3 orang. Tambah bini? Tambah bini ke apa? Tak. Sekali dengan bini dia? Sekali saya macam wow, ni bayar dengan sekali tambah bini, wah package. Tak, macam dekat saya 11 orang, kat bini saya 3 orang. So 14 lah. Pinjaman saya penilaian ke 6,000, dapat cash. Dapat cash 5,400. Minta 6,000. Bagi tangan lah, dia bagi tangan. Dia datang jumpa. Saya jumpa dia. Tapi masa tu saya pergi office dia. Tapi saya tak ada surat hitam putih lah. Saya hanya ada borang pengesahan lah, macam borang registration form je. Isi borang tu kat mana? Isi borang tu kat office dia. Office tu memang office pinjaman wang beresin? Ada. Ada signboard? Ada signboard.
Cumanya tak ada hitam putih. Just registration tu tulis nama, IC apa semua. Dan dia minta saya punya IC copy. Dia ambil IC lah, dia pergi photostat. Dan saya surahkan, masa tu saya surahkan kad bank dengan account online. Saya nak datang ni untuk mungkin Nak ada cari jalan keluar. Cari jalan keluar. Kalau kata saya tak pernah lagi diugut sebab kita bayar on time ni kan. Bayar pun dah sekarang dah melalui online ke satu account peribadi Chinese. So saya bayar, saya minta receipt. So dia pun terima kasih. So saya tak tahu company dia ni masih wujud ataupun kita just dekat peribadi kan, bukan kat syarikat yang company kan. Dia macam tu saya kita bukan nak cuba nak keluar lah daripada masalah. Apa saya minta kepada semua mangsa yang berada di sini, tolong salinkan phone, nak record boleh record. Tolong luangkan masa awak sejam ini untuk mengubah masa depan korang. Fokus dengan apa yang Datuk Syah nak cakap sebab Datuk Syah adalah seorang lawyer dan dia akan cakap semuanya berlandaskan undang-undang. Ini bukan mengapu you minta kita pergi negotiate ni semua tak nak. Okay?